Assalamualaikum. Orchid adalah budak baru yang bertukar ke sekolah Malik. Pada suatu hari, tiba-tiba Orchid muncul di depan Malik dan bertanya, "Awak Malik kan? Saya nak kawan dengan awak. Dulu nenek saya ada kawan nama Malik. Nenek kata kawannya baik." Lalu mereka berkawan dan menjadi akrab sehingga Orchid menjadi sebahagian daripada keluarga Malik. Tahun 2019, bapa Malik pesakit parah tahap 4. Malik mengambil cuti 1 semester untuk menjaga bapanya yang terlantar sementara ibunya bekerja untuk menampung keperluan mereka. Malik tak sanggup melihat bapanya menanggung kesakitan. Dia menulis surat kepada malaikat Israel, meluahkan apa yang terbuku dalam hatinya, mengharapkan bapanya dijemput supaya penderitaan bapanya tamat. Surat itu diselitkan dalam sebuah buku berjudul Aku dan Masa yang Terhenti, karya Nur Alias yang diterbitkan pada tahun 1940. Tahun 1969, Kuntum membelik buku Aku dan Masa yang Terhenti milik Tok Nan. Sudah entah berapa kali dia mengulang baca buku tu. Sekeping kertas terjelir dari celah buku. Surat yang ditujukan kepada Israel ditulis oleh seorang bernama Malik. Dia hairan siapa yang menyelitkan surat tu ke dalam buku. Siapa Malik? Mungkinkah abangnya, Wali, yang mahu bergurau? Kandungan surat tu merisaukannya. Akhirnya Kuntum membuat keputusan membalas surat tu dan menasihatkan Malik supaya tabah. Dia menyelitkan surat ke dalam buku tu. Tahun 2019, sekeping surat lama yang kertasnya sudah buruk dan kuning terjatuh keluar dari buku yang dipegang Malik. Malik hairan, siapa selitkan surat lama ke dalam buku? Surat dari seorang bernama Kuntum, membalas surat yang ditujukan kepada Israel. Gaya bahasa surat tu agak aneh. Dia tak kenal sesiapa bernama Kuntum. Bagaimana Kuntum tahu mengenai suratnya kepada Israel? Aku dah gila agaknya, fikir Malik. Akhirnya, Malik membuat keputusan membalas surat Kuntum dan meminta Kuntum membuktikan bahawa dia benar wujud untuk meyakinkan Malik bahawa dia tak gila. Selepas tu, mereka berbalas surat. Buku Aku dan Masa yang Terhenti menjadi penghubung mereka merentas masa. Akhirnya, Kuntum bukan saja menyelamatkan Malik, Malik juga menyelamatkan keluarga Kuntum. Kalau tak, Orchid mungkin tak wujud. Akhir cerita ni agak mengelirukan, tapi saya tak dapat nak huraikan sebab tak nak bagi spoiler. Jalan ceritanya mudah, menarik dan berbaloi dibaca. Anda boleh dapatkan buku ni menggunakan pautan di bawah. Kalau beli di Iman Shop, boleh dapat diskaun 5%. Kalau suka dengar saya membebel mengenai buku, sila subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih.